Dunia dikejutkan apabila Kementerian Perisikan Iran mendedahkan dokumen rahsia Israel. Dunia dikejutkan apabila Kementerian Perisikan Iran mendedahkan dokumen rahsia Israel, termasuk peta fasiliti nuklear, identiti pegawai dan jaringan kerjasama antarabangsa mereka. Rejim Zionis yang selama ini mendabik dada sebagai kuasa kebal, kini dilihat rapuh. Lebih mengejutkan, pendedahan ini muncul sejurus selepas Perang 12 Hari. Barat mendakwa Iran kalah, namun realitinya jelas, sistem Islam tidak runtuh, rakyat Iran tetap teguh, dan serangan balas Iran terus menghentam posisi musuh sehingga saat akhir gencatan senjata. Ya, Barat menuduh ini propaganda, tetapi propaganda siapakah yang lebih besar? Selama berdekad, dunia menutup mata terhadap senjata nuklear haram Israel. Kini, kebenaran itu terbongkar. Iran tidak lagi sekadar bertahan, ia menyerang melalui diplomasi, maklumat dan strategi. Sejarah akan mencatat, inilah titik tolak ketika Israel kehilangan aura kebalnya dan Iran berdiri sebagai kuasa yang tidak lagi boleh diabaikan. Dalam serangan udara terbaru, rejim Zionis mensasarkan ibu kota Yaman, Sana'a, menyerang kawasan kediaman dan infrastruktur awam termasuk loji kuasa. Namun pertahanan udara Yaman berjaya menangkis sebahagian besar serangan. Menurut laporan kerajaan Yaman, sekurang-kurangnya 8 syahid dan 142 cedera dalam aksi kejam ini. Netanyahu dan para pemimpin Israel mahu menampilkan diri mereka sebagai kuasa yang berkuasa dan reaksi pantas. Tetapi realitinya mereka menyerang rakyat awam yang tidak bersalah. Serangan ini bukan semata tindakan ketenteraan, ia tindak kekerasan terhadap hak-hak kemanusiaan dan kemuliaan bangsa Arab. Media Barat akan menuduh ini sebagai provokasi Houthis, tetapi siapakah yang sebenarnya memprovokasi dengan memperluas perang ke negara lain? Yaman hari ini menjadi benteng sokongan kepada Palestin, dan setiap bom yang jatuh di sini ialah serangan terhadap maruah umat Islam. Israel mungkin mahu menimbulkan ketakutan, tetapi keberanian rakyat Yaman tetap teguh. Sejarah akan menyaksikan siapa yang menghina dan siapa yang mempertahankan kehormatan dan Hamas serta solidariti Islam semakin jelas bahawa Zionis bukanlah kuasa yang tidak boleh digugat. Dunia dari perspektif kita.